Assalamualaikum. Hai, Biologi tingkatan 4, subtopik 1.3. Dalam biologi, jadual data mesti mempunyai tajuk yang jelas dan unit yang betul pada setiap laju. Pemboleh ubah dimanipulasikan sentiasa berada di laju kiri, manakala pemboleh ubah bergerak balas di laju kanan. Semasa melukis graf pula, letakkan pemboleh ubah dimanipulasikan pada paksi X dan bergerak balas pada paksi Y. Pastikan skala seragam, plot tepat dan tajuk graf lengkap. Bagi lukisan biologi, lukisan mesti besar, tepat dan menggunakan garisan selanjar. Peraturan penting, garisan label tak boleh bersilang dan jangan gunakan lorikan atau warna. Kita kan dah belajar satah badan ialah satah sagittal, kiri kanan, frontal, depan belakang dan melintang atas bawah. Arah biologi utama termasuk anterior, depan kepala, posterior, belakang ekor, dorsal, atas belakang badan, ventral, bawah atau perut dan lateral, sisi tepi. Subtopik 1.4, penyiasatan saintifik. Langkah penyiasatan bermula dengan mengenal pasti masalah, diikuti dengan membina hipotesis, mengenal pasti pemboleh ubah, merancang eksperimen, menganalisis data dan akhirnya membuat kesimpulan. Terdapat 3 pemboleh ubah dimanipulasikan, iaitu yang boleh diubah-ubah, pemboleh ubah bergerak balas yang boleh diukur dan pemboleh ubah dimalarkan, iaitu yang boleh dikekalkan. Hipotesis dibina dengan menghubungkan pemboleh ubah dimanipulasikan dan bergerak balas, selalunya dengan format semakin macam itulah. Kesimpulan pula sama ada menerima atau menolak hipotesis berdasarkan bukti. Jom kita uji minda. Soalan 1. Senaraikan 3 jenis pemboleh ubah dalam penyiasatan saintifik. Jawapannya, pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan. Soalan 2. Terangkan perbezaan antara keratan rentas dan keratan membujur. Jawapannya ialah keratan rentas membahagikan struktur secara melintang, iaitu kepada bahagian atas dan bawah. Keratan membujur pula membahagikan struktur secara memanjang, iaitu kepada bahagian kiri dan kanan. Soalan ketiga, seorang murid menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan jumlah air terhadap ketinggian pokok kacang hijau. Nyatakan pemboleh ubah dimanipulasikan dalam situasi ini. Jawapannya, jumlah air atau isi padu air. Ketinggian pokok tu pemboleh ubah bergerak balas tau. Okey semua, that's all for now. Thank you.